dengan kehidupan sekarang, adakah kita boleh tetap dengan minda survive ataupun kita kena paksa untuk grow mindset dalam diri kita? Okey, yang mana lagi better? Minda kita memang telah disetting untuk mode survive. Kita sentiasa rasa selesa dan kita elakkan pertengkaran, kita elakkan untuk belajar sesuatu yang baru sebab memang minda kita, fizikal kita memang tidak suka tentang sesuatu yang baru. Tetapi kita kena sedar kehidupan memang dia tetap akan bergerak ke depan, ada perkembangan, tak kira kita suka ataupun tidak. Macam contoh, kita semakin tua, kita pernah minta tua tak? Okey, macam mana rambut kita makin gugur, kulit kita makin kusam, makin hilang muda dan sebagainya. Itu adalah kehidupan yang memang kita tak boleh elak. Sebab itu, sedar ataupun tidak, siapa yang nak bergerak ikut adaptasi kehidupan ataupun kekal dengan keselesaan yang ada. Ingatkan, keselesaan dia tidak akan ada setiap masa. Cuma kita nak adaptasi hari ni ataupun akan datang ataupun kita abaikan dengan ikut arus kehidupan. Tapi yang pasti kita akan berada pada tekanan pada satu hari nanti. Cuma macam mana kita nak urus. Sebab tu hari ni saya nak share kepada belia, daripada hati belia kepada belia untuk berkongsi korang yang terbaik adalah ciptakan kebahagiaan dalam ketidakselesaan. Selesa apa? Selesa dari segi kita kena belajar sesuatu yang baru, kita kena kenal orang yang baru, belajar untuk berkomunikasi. Jangan dengan media sosial tapi kehidupan realiti, sebab itu lebih baik. Sebab untuk kita mengawal, belajar untuk mengurus emosi. Orang lelaki dia tak boleh elak dengan emosi. Cuma macam mana kita nak uruskan dia. Yang pertama, amarah bagus untuk mendatang keberanian, keyakinan. Tetapi jangan menggunakan fizikal, jangan menggunakan kata-kata kesat, jangan menggunakan sebarang perkara yang boleh mendatangkan kerugian. Tapi gunakanlah amarah sebagai bahan api, bahan keberanian untuk kita yakin, untuk terus bergerak dengan apa yang kita yakinkan. Kita tak kisah orang lain tak faham, macam mana sekalipun kita tetap dengan keyakinan kita. Itu adalah sumber asal keberanian dan juga dia datang daripada amarah. Dan lelaki, bila kita boleh urus tentang kemarahan, kita akan jadi orang yang lebih hebat, bukan daripada pandangan orang, tapi harian kita akan terasa lebih terkontrol. Sebab yang menjayakan kita, yang menenangkan kita bukan orang luar, tapi adalah daripada hati dan dia datang daripada subjektif macam mana kita berfikir. Dari tekanan yang ada, kita macam mana kita mengurus emosi, mengurus minda untuk berfikir tentang ini adalah satu investment kepada diri. Macam mana kita nak kawal untuk kita lepasi ujian kesabaran itu. Dan dia ada fasa lah, ada ujian sabar dengan cara kecil, ada ujian sabar dengan masalah lebih besar. Kita settle masalah itu, Allah akan datang ujian yang lebih besar untuk kita lepasi masalah itu. Dan sampai tempoh matang, kita akan lebih bergerak maju. Ingat, tak semestinya tua baru kita matang, tak semestinya muda tidak mampu untuk sampai tempoh kematangan. Dia bukan daripada usia, tapi macam mana kita berfikir. Kalau suka dengan konten saya, korang follow saya, Boss Black. Kita jumpa dalam Baila Detox, dalam program Jalan Balik. Dan saya berada pada studio multimedia daripada RUDD Communication, Root Communication, untuk sesi-sesi yang seterusnya. Dan saya nak ajak you all, siapa yang ada area dekat dengan saya nak ajak minum air sahaja. Kita mengetik. Tak bayar-bayar, saya belanja. Sebab saya nak belajar untuk berkomunikasi dengan orang luar, bukan untuk bercakap tapi untuk mendengar apa yang you all, apa yang korang rasa daripada belia kepada belia. Okay? Kita jumpa masa akan datang. Assalamualaikum.